Apa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa ni? Apa ceritanya Meta ni? Senyap je. Oh ya, ada. Ha? Tak ada. Ada. Ada tu memang ada. Masih tapi ada. Senyap sunyi je. Musim raya. InsyaAllah lepas raya. Macam senyap sunyi macam kat tanah perkuburan je kan? Tak ada. Ada, masih ada. Ya kan? Masih ada, Habis insyaAllah. perancangan ke apa kamu nak buat ni? Rancangan dia Hmm. untuk siapkan single lah. InsyaAllah. Saya kasi berapa lagu nak rekod tu? InsyaAllah sekarang ni dalam proses 3 lagu dah. 3 lagu lah. Dalam proses 3 lagu insyaAllah. Banyak pakai model tu. Oh, memang model banyak. Ya tak? Tapi pencipta dia bagus. Cinta aku ni. Ini mengesahkan kan? Perjalanan kamu ni kan? Perjalanan kamu. Yalah, perjalanan hidup kita ni kan ada yang manis, ada yang pahit, Betul. ada yang sedap, ada yang berona kan? Jadi cuba kamu cerita sikit perjalanan yang kata orang yang pahit tu. Oh, kalau nak cerita pahit, baik. Cerita sikit. Kena cerita. Perjalanan hidup untuk sesuatu benda Hari ni. tu kan kamu kerja dengan apa ni event semua kan? Ya. Macam mana? Bayaran okey ke? Okey lah, bayaran dia okey. Kamu ngecek aku tadi kamu cakap lain. Kamu jangan nipu kan? Dia bayaran dia okey tapi ada cuti. Ada cuti? Ada cuti bayaran dia. Insya-Allah kalau lepas ni kaji. Tadi kamu sembang aku elok aja. Jangan dibuat. Nak balik rumah ngam-ngam je sampai rumah minyak habis. Itu pengalaman di Melaka nak balik daripada event. Balik event. Bayaran daripada event okey. Main okey. Jangan buat hewan. Sumpah di bawah okey. Okey. Kamu tengok tak? Aduh. Kita ni kan dengan itu tak baik. Ya betul. Kita biar cakap betul-betul. Jangan. Kita tak kamu nak. tengok answer apa nampak? Nama dia Rif kan? Rif. Dia tak tahu apa nak sembang-sembang lah. Jadi dia jolok dua mak pun. Okey, Meta tadi kan? Hari tu Meta punya show dekat apa ni? Apa nama? Sungai Besar kan? Sungai Besar. Dengar cerita, organizer tak bayar habis ke apa? Apa cerita macam dia apa? Kamu mana nak cakap? Tak cukup modalnya gitu je lah, tak cukup. Dia tak cukup modal? Tak cukup modalnya. Pasal event tu masa tu event ponsi. Yalah, kalau tak cukup modal, tak payah dia buat show. Tapi insyaAllah dia akan bayar. InsyaAllah dia akan bayar. Dah berapa lama dah tak bayar tu? Sebelum raya. Sebelum raya? Sebelum puasa. Sebelum puasa, lama tu. Lama dah. Tapi aku rasa kan, kamu anggap aneh je lah kan. Ikhlas je lah. Ikhlas je ya? Dia tu niat nak nolong kamu. Oh, lemah. Lemah. Habis okey, strategi ni. Kamu sekarang ni kamu dah kerja elok dah ni. Dah kerja dah. Dah tak ada apa lagi dah kan. Planning tu nak rakamkan single 3 lagu ni lah. 3 lagu ni insyaAllah. Kebun Rancam benda tu nak rakam mana-mana? Ikut pada Syifu lah. Sebenarnya saya ikut pada Syifu. Dia nak dia rekam di mana, dia akan tentukan tempat. Maksudnya Meta ni dia ada Syifu, ada bawa ada. Pengurus yang betulnya merancang benda ni ada. Ada perancang ya. Macam apa ni, perancang keluarga ya? Bukan ada. Itu lain. Perancang keluarga lain ya. Dia lah kata macam Mamu lah cakap perancang keluarga macam tu, sama lah kan. Itu keluarga lain. Itu lain ya. Ini pasal lagu ya. Lagu. Antara lagu apa yang kamu cadang nak rakam tu? Dia ada 3 lagu. Sama lagu yang dah keluar sekarang ni belum dalam proses untuk rakam, lagu Saudara. Lepas tu lagu, insyaAllah lagu barunya Penawar. Penawar ni lagu dia padu. Padu ya. Pencipta dia cipta lagu memang padu-padu lagu dia. Tapi nak dapatkan Meta tu. Meta baru. Lagu rancak lagu apa? Pengenama tajuk lagu saya berubah. Itu Pujangan Garut. Pujangan Garut. Pujangan Garut Senzara dengan Penawar, insyaAllah. Jadi kita tunggukan lagu ni. Nanti nak keluar nanti kan. Zack nyanyi kan. Kamu dah hafal ke lagu tu? Pada liriknya okey lah. Cuma dalam kepala dalam proses. Kalau lagu Sengsara tu kamu hafal dah ya? Lagu Sengsara. Nyanyikan sikit Sengsara tu. Tunggu rakaman habis lah. Sikit lah, bagilah serangkap. Tak boleh. Dan kawan nak dengar juga kat mana rupanya. Dah ada yang dengar dah. Kata butang tu kamu nyanyi. Sekejap. Okey. Sikit je lah ya. Sebab hatiku tangis yang bagai
tak berlagu. Rupanya aku sering mengenangmu. Okey sikit lah. Macam ada cerita je tu kan. Tapi lagu-lagu yang dia cipta ni kan, orang kata banyak dia kisah dia ada. Ada kisah-kisah dia. Aku tutup dia punya efek. Dia kisah-kisah dia macam kesinambungan tau. Bersambung-sambung. Tapi dia tak putih. Itu kenangan dia dengan apa ni, dengan Ruth. Oh, Ruth. Dia cipta tu. Dia je yang tahu Ruth ni tau. Ruth ni sejenis brand lah kan. Jadi lagu tu kalau kita buat, dia berkisah benda yang sama je kan. Betul. Dalam bracket dia insurans kan. Dalam bracket dia kan. Betul. Jadi kamu kerja sekarang ni, kamu tak ada jalan event lagi macam mana? Event tak ada dah. Memang sekarang ni fokus pada kerja lah. Kerja lah ya. Fokus. Event memang tak ada. Ada gaji 5-6 ribu sebulan? InsyaAllah sampai. Sampai InsyaAllah rezeki anak. Rezeki anak ya. InsyaAllah. Ya. Tapi itulah, kamu dah dapat ni, lupa aku lah. Mana boleh lupa. Sipu saya tak pernah lupa. Lupa tak boleh lah. Betul dah kamu kan? Tanpa sipu, siapalah Meta. Tidak, ini malam ni kamu buat open house ni. Mana ahli-ahli Meta ni mana? Masing-masing ada komitmen. Komitmen sendiri ada yang masih bekerja. Kita tengok pada kalau ikut kan orang nak turun pada malam ni masing-masing. Yang seorang kena obsession. Yang member obsession. Seorang lagi kerja. Oh pula. Aku je yang ada ya. Tapi kerana korang pun dah lama tak praktis. Bila rancang nak praktis tu? Ni pun dalam jangan dalam minggu depan insyaAllah. Dah janji dah? Dah janji dalam minggu depan. Dia kata okey? Okey, insyaAllah. Dia kena praktis kan? Ya betul. Kadang-kadang kalau tak ada dengar duit, kalau mana yang individu praktis pun kena ada juga. Ada. Bukan praktis untuk kumpulan je, untuk diri sendiri. Diri sendiri pun ada. Kena praktis. Kalau benda itu tak payah praktis, tak apa kan. Kalau dah teradak tertengok je, tahu dah demo nak kerja kan. Betul lah Mamo? Betul tak? Kalau dah tertengok, jalan alang-alang tertengok. Habis betul tak? Ya. Tapi ini cut nanti. Ini. Okey, sekarang ni dulu kamu nyanyi dengan kumpulan Blair Radical tu Blair kan? Radical betul. Apa masalahnya kamu boleh keluar tu? Tak adalah masalah apa. Kalau kita bercerita pun dah tak guna kisah. Sejarah lama dah tutup. Lepas tu kau masuk pula kumpulan lagi satu yang di Tasik tu je. Kumpulan Anima. Okey ke tu? Boleh lah. Tapi jodoh tak panjang itu ceritanya. Jodoh tak panjang ni Anima. Player-player tu semua okey? Boleh lah. Okey lah. Boleh lah. Macam je boleh je. Boleh lah. Tak boleh lah. Sejarah lama saya dah kenal. Tapi aku kalau kisah lama ni kan, kalau bagian insurans tu memang aku memang tak lupa. Itu pasal di dalam lagu kan, mesti ada kena mengena dengan insurans. Oh ya betul. Kita kalau bawa kereta pun kena ada insurans. Betul. Motor pun kena ada insurans, rotek semua kena hidup. Betul. Lagi satu kerja. Okey, macam kamu kerja sekarang kerja dengan JNC kan. Kerja tu kena amanah, kamu tahu. Betul. Jangan kamu cilok sana, cilok sini. Kan? Betul. Betul. Kerja dia jujur amanah. Jujur amanah. Ini kan kerja dekat sini, kencing sini, kemudian kena tendang ke sound, kerja belah sini, yang sini cover berbayar. Oh yang ini. Ada. Lala lebur masuk ke dalam pintu besi. Berakhir ku di pintu besi. Berakhir nanti kau buat lagu. Berakhir di pintu besi. Betul. Berakhir di pintu besi untuk sebulan kan. Oh iya. Dia kena amanah. Kalau kamu nakkan senang, nakkan kata orang nampak bergaya pakai kereta pun beli tu beli ni macam loader sangat lah kan. Tapi kamu curi. Amanah. Payahlah punya tu rezeki dan untuk bagi anak-anak biarlah rezeki yang halal. Itulah pasal ni kalau mencuri kan, ibarat mencuri tu macam mana tu kan. Betul. Kalau semua tempat kamu dah kena buang kerja kan, kamu nak kerja mana? Tak ada. Mau pergi lubang kubur lah. Iya kali. Kau dia terjun, dia tanam sendiri dia. Ibarat mengebumikan diri sendiri. Itu pasalnya. Tapi pendapat kamu tentang orang yang bersikap macam itu, macam mana pendapat kamu Yang pecah amanah ni, maksudnya kerja sini, rembat sini,
dah kena buang lari sana, hutang sini, kerja sana, curi sana, bayar kat sini. Kena buang pula sana, duit sini, habis kerja tempat lain, yang ini bayar sini. Bila nak habisnya, betul? Bagi saya lah. Pendapat kamu macam mana? Pendapat saya orang yang kalau kita dah sampai ke tahap itu, ubahlah. Kita kata tu, mana yang lah kahwin tu ada anak-anak, kita nak bagi rezeki pada anak-anak tu, biar rezeki yang halal. Bila kita bagi rezeki yang halal ni, punca rezeki ni lebih luas. So sempit macam mana pun kadang dia akan jadi luas balik. Dia ada dia jalan untuk dapat rezeki yang halal. Betul? Motor siapa pula sedap suara tu? Tu dia. Dia nak kena marah ni. Nah. Habis tu itu apa tu? Ambil put. Apa tu? Oh, nak kena scan barang overnight. Overnight kena scan barang. Kena scan barang. Habis kalau scan barang aku nak cakap tak habis lagi ni. Kena cut lagi jap. Mana boleh cut? Nak kat pukul 12. Dekat pukul 12. Nak scan barang. Tu kejap nak scan barang. Okey, kamu nasihat kamu lah untuk penyanggap-penyanggap yang macam ni. Apa yang kamu nak sampaikan? Bagi saya sampai banyak-banyak lah bertobat. Bertobat satu benda kena jujur dengan ikhlas. Yang lama tu orang kata tutup. Mana buat buku baru. Ubahlah diri sendiri. Dan tu untuk Meta ni punya apa dia punya impian. Meta punya impian insya-Allah. Tunggu nanti kan. Kemunculan Meta. Bila nak direkod cadangnya tu? InsyaAllah lepas raya ni. Sekarang ni tengah musim raya ni, orang tengah mood raya. Bagi habis musim raya, bagi hilang lemang-lemang yang ada dalam perut. Kamu puasa tu penuh ke? Penuh lah. Penuh habis ke ataupun separuh? Penuh habis. Tiap-tiap malam? Tiap-tiap malam. Dahsyat lah kamu, Jack. Mamu, tiap-tiap malam tu. Orang kalau itu kan, dia pun tiap malam, dia pun nak scan. Kalau tu, lain kali kita sambung lagi konten bersama dengan Mr. Jack. Tunggukan dia orang punya single akan keluar tak lama je lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.